Aku puasa, aku bayar zakat, aku buat semua kecuali solat. Tonton video ini sampai habis dan sebarkan agar Allah mudahkan kita amalkannya. Tahu tak, bila Allah perintahkan puasa, hanya turun satu ayat. Bila Allah perintahkan zakat, cukup dengan wahyu. Haji pun sama. Tapi bila Allah perintahkan solat, Nabi dijemput naik ke langit bertemu Allah sendiri. Kenapa? Kerana solat bukan sekadar ibadah, tapi puncak tertinggi penghambaan. Kita boleh buat haji sambil berbual. Kita boleh bayar zakat sambil tersenyum. Tapi solat tak boleh buat sambil main-main. Sebab masa kita sujud, kita letakkan bahagian paling mulia, iaitu kepala ke atas tanah di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Kalau kau masih berat untuk solat, ingat pesanan ini. Solat bukan beban. Solat adalah jemputan dari Tuhan. Ya Allah, lembutkanlah hati kami untuk sujud kepada-Mu, ya Allah. Kembalikanlah cinta kami untuk solat, kerana tanpa solat kami sebenarnya kosong. Amin. Kalau anda rasa nasihat ini bermanfaat, komen, amin dan sebarkan. Moga lebih ramai kembali kepada sujud yang Tuhan rindukan. Like, komen, share dan save sebelum video ini di-delete. Semoga syiar anda dikira sebagai salah satu dari dakwah menegakkan agama Islam.